Setibanya kami di Lomsak, kami mengambil kesempatan untuk mengambil gambar di ASEAN Intersection ni yang ada sign ke Malaysia dan juga ada signboard ke Kuala Lumpur. Dan seterusnya kami ingin book hotel di Phetchabun, hotel opt-in, tapi dah penuh. Di persimpangan ini kami terfikir whether kita patut naik ke Puttabeg, which hanya 45 km sahaja daripada lokasi kami ni, dan Phetchabun 1 jam lagi daripada lokasi kami. Setelah mengambil kira keadaan motor kami, di mana motor Mizan ada leaking sikit di brake tangan je, dan motor aku ada masalah di brake kaki. Dia tak tolak naik balik. Bila tekan, dia stay kat bawah, dia stay brake. Jadi kami decide untuk tak mengambil risiko untuk ke Puttabeg, dan kami decide untuk tidur di Phetchabun. Ada hotel selain daripada Hop-In yang kami dapat, which harga pun okey. Okay guys, sekarang aku berada di Phetchabun. Aku nak duduk Hop-In, tapi Hop-In dah penuh. Jadi kita orang duduk hotel ni, Hotel Toffel betul ke Toffel ya? Oh, Toffee Home. Pasal lampu tu terpadam kat Toffel. So kita akan stay sini. Nice jugalah, not bad. Aku nak jalan P11. Okay guys, thank you so much for watching this episode. Esok kita orang akan dari Phetchabun akan ke Hat Yai pula, ke Pattaya. Pattaya berapa baik. Asyik Hat Yai je guys. Alright, let's go.